Ini kisah benar lah. Okey. Di Dataran Merdeka. Okey. Masa tu pertandingan Hit 1. Okey. Radio RTM 1 dan 2. Dia orang buat pertandingan Hit 1 lagu-lagu terbaik tahun 2000. Lah Kerana Musyawarah tu tercalon dalam final lah. Okey. Antaranya masa tu kita ada penyanyi hebat masa tu, M. Nasir, ada Siti Nurhaliza, Dayana Faiza, dan ramai lagi artis yang ada 10 legend, 10 artis. Termasuk Wiz lah, lagu Kerana Musyawarah. Bila part saya masuk, kita dah menyanyi ni sampai part chorus, penerbit datang daripada bawah, stop. Dia bila dia stop kan, jadi kita pun macam terpinga-pinga lah kan. Okey. Kenapa pula nak stop kan? Tengah-tengah syak menyanyi. Pernah musuhailah, akan ku tunggu sampai bila. Stop. Rupanya pakcik-makcik ke depan tu pensan. Pensan dia orang dah daripada bawah, daripada belakang dia orang tolak. Jadi kan dah ada besi penghadang tu. Jadi besi tu jatuh. Jatuh juga dengan dia orang sekali lah. Sampai ada 3-4 biji ambulans datang. Sampai konsert tu diberhentikan dalam 45 minit. Untuk Untuk settle benda tu.